Bismillahirrahmanirrahim. Anna Aisyah radhiyallahu anha zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat lamma thaqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'dhana azwajahu ayyumarrada fi baiti fa adhinna lah. Sahihul Bukhari. Minta izin bagi tahu Aisyah radhiyallahu ta'ala zauj isteri Nabi SAW, pasangan Nabi SAW, qala berkata lamma thaqula. Thaqula ni berat, sakit berat. Thaqula ni sakit berat, sakit yang nak mati tu. Lamma thaqula, tak kala sakit berat oleh Rasulullah, ista'dhana azwajah minta izinlah oleh Rasulullah azwajah akan isteri-isteri dia tu, minta izin apa? Ayyumarradha fi baiti, bahawa dia yumarradha ni dijaga orang sakit. Marradha ni marradha yumarridu ni jaga orang sakit. Ayyumarradha, bahawa dijaga ketika sakit dia Nabi tu fi baiti, di rumah aku. Aisyah kata fa'adhinna lah, maka izinlah oleh azwaj, oleh isteri-isteri Nabi itu lahu kepada Nabi. Jadi hadis ni Aisyah dia bagi tahu Nabi tu tak kala dia sakit hak nak mati tu, sakit berat tu, Nabi minta izin kepada isteri-isteri dia hak lain tu, apa dia? Minta izin nak jaga sakit, nak sakit, duduk sakit dekat rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala an. Fa'adhinna lahu. Lepas tu isteri-isteri Nabi hak lain pun bagi. Tak apa. Kita faham pada sini Nabi SAW walaupun dia ketua keluarga, bahkan dia ni ketua masyarakat ketua orang Islam, tapi dia ikut dengan maksud kalau ada tempat tu kena minta izin, dia minta izin. Jadi giliran isteri ni dia ada giliran dia. Cuma Nabi SAW ni dia ada perbahasan lah, dia ni wajib menyamakan giliran ataupun tidak. Tapi tak apalah, kita kata kalaulah kata wajib menyamakan giliran pun, tapi Nabi minta izin kepada isteri-isteri yang lain supaya apa? Pada dia sakit nak mati ni tak payahlah ikut giliran nak pergi duduk kat rumah Aisyah. Lepas tu isteri-isteri Nabi bagi. Itu minta izin kepada isteri-isteri. An Aisyah qalat atani dhata lailah wa qad dakhaltu firashi fa dakhala ma'i hatta lasiqal jildu bi jildi thumma qala ya Aisyah idhani li ata'abbad li rabbi azza wa jalla. Qala qultu ya Rasulullah inni la uhibbu qurbaka wa uhibbu hawaka. Qala faqama ila qirbah fil bait fatawadda'a minha thumma qara'a al-Quran mushkilul athar lit-Tahawi. Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, atani dhata lailah, atani telah datanglah kepada aku, telah datanglah oleh Nabi kepada aku, zata lailah pada satu malam. Fa'il dia Nabi, wa qad dakhaltu firashi, sedangkan aku telah masuk ke apa ni? Tilam. Aku telah masuk ke atas tilam aku. Maksudnya aku dah tidur baring atas tilam lah. Wa qad dakhaltu firashi, aku sudah berbaring di atas tilam. Lepas tu fadakhala ma'i hatta lasiqal jilduhu jildi, maka masuklah, datanglah oleh Nabi ma'i, beserta aku, kepada aku. Royah dia Nabi mai duduk, Aisyah duduk atas tilam. Lepas tu Nabi masuk rumah, Nabi masuk tu hatta lasiqal jilduhu bijildi, sehingga lasiqa ni kena ataupun tempel, sehingga menempel oleh kulitnya Nabi bijildi, dengan kulit aku. Jadi Nabi mai duduk rapat sebelah Aisyah betul-betul sampai baga kulit ni. Thumma qala, kemudian berkata Nabi, ya Aisyah idhani li ata'abbad li rabbi azza wa jalla. Ya Aisyah, wahai Aisyah, idhani li izinkanlah bagi aku ata'abbada li rabbi, supaya ataupun izinkanlah bagi aku ata'abbad, aku nak beribadat li rabbi, kepada Tuhan aku azza wa jalla. Jadi Nabi bagi tahu pada Aisyah, izinkan bagi aku nak semayang, nak ibadat pada Allah ni. Qala, berkata Aisyah, qultu, aku kata, ya Rasulullah inni la uhibbu qurbaka wa uhibbu hawaka. Ini sesungguhnya aku ni la uhibbu qurbaka, aku kasih, aku suka qurbaka, dekat dengan kamu, qarib, dekat, wa uhibbu hawaka, dan aku kasih, aku suka juga hawaka, keinginan kamu.
aku ni suka kamu duduk dekat dengan aku ni, laki bini. Tapi aku suka juga dah kamu nak apa tu kamu buat. Dah kamu sekarang ni nak pergi buat ibadat. Tak apalah, jadi aku suka dua-dua. Lepas tu maksud dia Aisyah bagilah kat sini. Qalat, berkata Aisyah, faqama ila qirbah fil bait, maka pergilah oleh Nabi ke geriba fil bait, di dalam rumah. Jadi dekat rumah tu dia ada geriba, duk sangkut apa ikutlah. Lepas tu fatawadda'a minha, berwuduklah oleh Nabi minha, daripada qirbah tadi tu. Summa qara al-Quran, kemudian bacalah oleh Nabi akan Al-Quran. Mushkilul Athar lit-Tahawi. Hak ni dalam kitab Mushkilul Athar lit-Tahawi, karangan Imam Tahawi. Jadi hadis ni bagi tahu Nabi tu satu ketika dia masuk rumah Aisyah duduk atas tilam dah. Lepas tu Nabi mai duduk dekat-dekat dengan Aisyah sampai bersentuh kulit ni. Lepas tu Nabi kata, idzani li ata'abbad li rabbi azza wa jalla, izin bagi aku nak pergi ibadat kepada Tuhanku azza wa jalla. Tu Aisyah pun katalah, la uhibbu qurbaka wa uhibbu hawaka, aku suka duduk dekat dengan kamu dan aku suka juga hak kamu nak apa tu kamu buat. Nah gitu kan. Lepas tu Nabi pun pergi dekat qirbah. Lepas tu nak dalam rumah tu, lepas tu Nabi wuduk, lepas tu Nabi pergi baca Quran. Gitu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki adalah pemimpin ke atas perempuan. Lelaki adalah pemimpin ke atas perempuan. Kat surah Nisa ayat 34. Kita faham daripada sini ni, lelaki ni dia adalah pemimpin kepada perempuan. Maksudnya lelaki ni adalah ketua. Bila mana lelaki ni adalah ketua dia tak minta izin dekat orang bawahan. Bos kata minta izin kita nak pergi. Tak, demo bos. Demo lagi, kita lah yang kena minta izin ke demo. Jadi kita faham Nabi minta izin kepada Aisyah tu bukan minta izin, tapi Nabi bagi tahu. Minta izin supaya aku nak pergi ibadat. Maksudnya Nabi bagi tahu kita nak pergi ibadat ni. Sebab ketua dia tak kena minta izin dekat orang bawahan dia. Tapi orang panggil akhlak Nabi, comel tu, dia royak juga sepatah, dia beritahu. Jadi kita faham pada sini, kalau benda itu ada berkaitan dengan hak suami isteri, hak kewajipan. Sebagai contoh, waktu bermalam dan sebagainya, giliran bermalam, hak tu suami wajib tu tunaikan tu. Jadi waktu tu suami kena minta izin kalau tak boleh. Faham daripada Nabi, dia minta izin kepada isteri-isteri dia untuk pergi bermalam dekat rumah Aisyah waktu dia duduk sakit berat nak meninggal tu. Lepas tu isteri-isteri dia izin. Tapi kalau benda tu bukan berkaitan dengan hak, maksudnya bukan berkaitan dengan kewajipan, benda tu benda mubah, jadi suami dia tak perlu minta izin kepada isteri. Sebab ar-rijalu qawwam, lelaki ni adalah ketua, dan ketua dia tak minta izin kepada orang bawahan. Lepas tu Nabi minta izin ni, i'zani li tu, itu dia tanggung di atas jalan beritahu. Nabi bagi tahu sepatah. Dan bila mana seorang ketua ni dia bagi tahu kepada orang bawahan dia, itu termasuk dalam akhlak-akhlak yang mulia. Jadi Nabi bagi tahu ni, dah kita nak pergi semayang ni. Gitu. Sebab sini ajak. Kita kau. Nah, siapa yang hantar tu ni? Banyak lagi. Gigit ni pun boleh. Ni apa ni? Buat apa? Buat misteri. Sakit perut. Orang tak ada puasa tu. Tak kena makan dah. Sambung dekat mendoakan. Gitu dah. Seorang suami dah sepatut dia doalah kepada keluar isteri dia, anak dia, keluarga dia dah. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, lamma ra'aitu minan nabi sallam tiban nafsi qultu ya Rasulullah ud'u Allah li, faqala Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asar wa ma a'lana, fadhahikat Aisyah hatta saqata ra'suha fi hijri sallam min ad-dhahak. Musnad Bazzar.
Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, lamma raaitu minan nabi sallam tiban nafsi, lama tak kala aku tengok daripada Nabi sallam tu tiban nafsi, baik hati ke apa kita nak terjemah tiban nafsi, mood baik buat kali bahasa Melayu kita. Tiban nafsi, mood duk elok, mood dia duk elok, Nabi duk relax, mood duk baik. Tiban nafsi, baik hati, maksud dia mood duk baik. Qultu, Aisyah berkata, aku kata, ya Rasulullah, ud'ullah liya, doalah kepada Allah bagi aku. Demo doa Nabi, tolong doa kepada Allah untuk aku. Faqal, kata Nabi kan mood duk baik. Faqala, berkata Nabi, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara wa ma asarrat wa ma a'lana. Ya Allah, ighfir li Aisyah, ampunilah bagi Aisyah ma taqaddama min dhanbiha, apa yang terdahulu, min dhanbiha, min bayan, daripada dosa-dosa dia, wa ma ta'akhkhar, dan apa yang akan datang, apa yang kemudian, wa ma asarat, dan apa yang dia sembunyi, wa ma a'lana, dan apa yang dia zahirkan. Bila mana Aisyah dengan suami dia tu doa, Nabi doa kepada itu, fadhahikat Aisyah, maka ketawa, suka, gelak, maka sukalah oleh Aisyah, hatta saqata ra'suha fi hijr salam min ad-dhahik, sehingga jatuhlah oleh kepala Aisyah pada riba Nabi sallam min ad-dhahik, min tu min ta'lil, dari kerana gelak, gelak sangat sampai jatuh. Gitu. Apa Aisyah gelak seronok sangat tu, Nabi doa ke dia. Dah pelik mana tu doa pada Nabi tu, confirm dah Allah Taala makbul lah. Kecek mudah-mudah gitulah. Sebab tu Aisyah seronok sangat. Dan kita faham pada sini, suami tu dia doakan kepada isteri dia. An Abi Darda qal, Rasulullah SAW yaqul, man da'a li akhihi bi zahril ghaib qala al malakul muwakkal bih amin walaka bimithlin. Sahih Muslim. Hadis daripada Abu Darda, berkata Rasulullah bersabda, man da'a li akhihi bi zahril ghaib, siapa yang doa kepada saudara dia bi zahril ghaib, di atas ghaib. Bi zahril ghaib ni di belakang, tapi bukan belakang dekat sini, belakang yang tak ada tu. Faham dah? Bila bahasa Melayu kita, bila kita sebut kata belakang, mengumpat, bukan kata betul-betul belakang kawan tu dia dengar. Kata belakang, kawan tu duduk kat mana ikut dia lah, tapi kawan tu tak ada kat situ, tu orang panggil kata belakang. Sama juga bahasa Arab, kalau perkataan belakang tu dia zahril ghaib, bukan belakang hak yang wara'a, hak belakang ni. Maksud dia, siapa yang doa kepada saudara dia di belakang, saudara dia tak tahu pun, kata dia doa ke dia, ya Allah, ampunilah kawan ni. Ataupun dalam konteks suami isteri, suami itu dia doa kepada isteri dia, ampunilah isteri aku. Isteri dia tak dengar, sebab bizahril ghaib, di belakang. Qala al malakul muwakkalu bih, jawab, nescaya berkatalah malaikat yang diwakilkan dengan dia, amin walaka bimithlin, amin, Allahumma istajib, amin walaka bimithlin, dan bagi kamu seumpama juga. Jadi kalau seseorang ni dia doa kepada orang lain di belakang orang tu, kawan tu tak tahu pun, dia tolong doa pergi, malaikat nanti main, malaikat kata amin walaka bimithlin, demo pun sama juga. Jadi doa kebaikan lah kat sini kan. Gitu. وبه قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة وعبد الله ابن سعيد قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان ابن حيان عن أبي عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادمة فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. قال أبو داود وزبد أبو سعيد ثم ليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة في المرأة والخادم. Sunan Abi Dawud. Hadis riwayat Utsman ibnu Abi Syaibah dengan Abdullah bin Sa'id, dua-dua orang tu kata apa? Cerita kepada kami oleh Abu Khalid, yakni Sulaiman bin Hayyan. Dia ambil daripada Ibn Ajlan, daripada Amr bin Shu'aib, daripada pak dia, daripada tok dia, daripada Nabi SAW bersabda, Nabi SAW kata macam ni, idza tazawwaja ahdukum imra'ah aw ishtara khadimah, apabila kahwin oleh salah seorang daripada kamu akan seorang perempuan, aw ishtara khadimah, ataupun dia beli khadam, dia beli hamba, beli pembantu,
falyaqur, maka hendaklah dia baca doa ni. Allahumma ini, ya Allah, sesungguhnya saya ni as'aluka khairaha, saya minta kebaikannya al-mar'ah, isteri tadi tu ataupun khadam tadi tu, wa khaira ma jabaltaha alaih, dan kebaikan yang kamu letak padanya. Wa a'udzubika, dan aku minta berlindung dengan kamu, min syarriha, daripada keburukannya isteri ni, wa min syarri ma jabaltaha alaih, dan daripada keburukan barang yang kamu letak isteri tu ke atasnya. Wa idza ishtara ba'ira, dan apabila dia beli unta, falyakhudh bi dhirwati sanami, hendaklah dia pegang dekat dhirwati sanami. Dhirwati sanami ni gah, bonggol. Atas lembu kan ada benda bonggol tu. Kalau dia beli unta, dia pegang dekat bonggol tadi tu, wal yaqul mithla dhalika, dan hendaklah dia baca mithla dhalika, seumpama demikian tadi tu. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih, wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaih. Qala Abu Daud, berkata Abu Daud, wa zada Abu As-Sa'id, menambahlah Abu Sa'id, tambah apa? Thumma liyakhudh binasiyatiha, kemudian dia pegang dengan nasiyatiha, pegang dengan ubun-ubun. Wal yad'u bil barakah, dan dia berdoa dengan keberkatan, dengan berkat, fil mar'ah wal khadim, pada isteri, pada perempuan, dan juga pada khadam. Jadi hadis ni bagi tahu, kalau kita kahwin, baru kahwin, ataupun beli hamba, zaman sekarang tak ada hamba, ataupun kita beli unta, ataupun zaman sekarang ni kita beli kenderaan, kita pegang dekat tempat tinggi dia tu. Kalau unta tu, kalau isteri tu kepala lah, nasibah. Kalau unta tu dekat yang benda tu, benda bonggol tadi tu. Kalau motor, handle kot dah, tinggi. Kereta tak kisahlah, tapi pegang belah atas dia tu. Lepas tu kita doa dengan keberkatan, ya Allah berkatilah benda ni bagi kami. Lepas tu kita doa ni, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih, ya Allah aku minta kebaikan ni isteri ni, dan kebaikan yang barang kamu letak dia tu, isteri tadi, di atas barang tadi tu. Wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaih, dan aku minta berlindung daripada keburukan isteri ni dan keburukan barang yang nanti dia nak ambil, dia nak bawa datang di atas barang tadi tu. Atau minta doa gitu. Lepas tu tak apalah, pegang mana? Pegang dekat kepala dia tu. Waktu bila? Waktu baru menikah tu. Kalau kereta, waktu motor, waktu baru beli tu. Kalau hamba, zaman sekarang tak ada hamba, tapi macam tu cara dia. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surah Furqan ayat 74. Walladzina yaqulu, dan orang-orang tu dia orang duk kata, dia orang baca macam ni. Rabbana, wahai Tuhan kami, hab lana, bagilah kepada kami. Bagi apa? Min azwajina wa dhurriyyatina, daripada isteri-isteri kami ni dan keturunan-keturunan kami ni, apa dia? Qurrata a'yun, penyejuk mata. Waja'alna lil muttaqina imama qudwah, dan jadikanlah kami ni lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa tu imam, ikutan. Orang bertakwa ikut kami. Di doa ni jangan tinggal. Untuk orang panggil apa, rumah tangga yang harmoni, dan sebagai dia tu ialah di samping kita berakhlak dengan baik kepada isteri dan sebagai dia, dalam masa yang sama juga kita doa minta pada Allah Ta'ala, moga Allah Ta'ala yang bagi. Ni doa dia, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Wahai Tuhan kami, bagilah isteri-isteri dan anak-anak yang penyejuk mata bagi kami, tengok tak serabut dan sebagainya. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ni orang-orang bertakwa lah itu ikut kami. Gitu. An Abi Hurairah qal. Jadi sekarang ni kita nak masuk
cara ataupun adab nak berdoa. Ni adab berdoa. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in sayyida wa inna sayyidal majalis qubalatul qiblah. At-Tabrani fil Mu'jamil Awsat. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli syai' sayyid. Sesungguhnya bagi setiap sesuatu tu ada sayyid, ada ketua. Wa inna sayyidal majalis, dan sesungguhnya ketua bagi sesuatu majlis. Qubalatul qiblah, menghadap ke kiblat. Qubalatul qiblah, hadap ke kiblat. At-Tabrani fil Mu'jamil Awsat. Jadi semua benda ni dia ada ketua dia. Ketua bagi satu-satu majlis adalah hadap kiblat. Jadi kalau kita ni duduk dalam majlis, maksudnya kalau kita ni duduk dalam doa tu panggil satu majlis, kita hadap ke kiblat. Adab dia. An Fadalah ibni Ubaid al-Ansari anna Rasulullah ra'a rajula yusalli lam yahmadillah wa lam yumajjidhu wa lam yusalli ala nabi sallam wa ansarafa faqala Rasulullah ajila hadha fad'ahu wa qala lahu wa li ghairi idza shalla ahdukum falyabda bi tahmidi rabbih wa thana'i alayh wal yusalli ala nabi sallam thumma yad'u bima syaa. Sahih Ibnu Khuzaimah. Hadis riwayat Fadalah ibnu Ubaid al-Ansari, dia kata apa? Sesungguhnya Rasulullah ra'a rajula yusalli. Tengok Rasulullah akan seorang lelaki yusalli, berdoa. Bukan duk bersemayang, duk berdoa. Ada doa pada lurah. Seorang lelaki duk doa, tapi dia doa tu lam yahmadillah, dia tak puji Allah. Walam yumajjidhu, dan dia tidak puji akan nyanyi Allah. Lam yahmidillah walam yumajjidhu, makna dia sama dua-dua. Majidah dengan hamidah makna sama. Dia tidak puji Allah. Walam yusalli ala nabi sallam, dan dia tidak selawat ke atas nabi. Wan sarafa, dan dia berpaling pergi. Jadi nabi tengok seorang lelaki ni dia doa, tapi dia doa tu dia tak ada puji Allah, dia tak ada selawat ke nabi, dia doa. Habis dia doa dia pergi. Kawan tu macam tu, contohlah kan, ya Allah bagilah aku isteri ya, contohlah kan, dia nak kahwin. Lepas tu habis dia pergi, dia tak Allahumma salli ala, dia tak alhamdulillah, dia tak puji Allah dulu, dia tak Allahumma salli ala Muhammad dulu. Lepas tu bila mana macam tu, faqala Rasulullah berkata, ajila hadha. Apa ajila? Gopoh deh. Gaduh lorak. Ajila hadha. Gopoh gapoh ni. Lelaki ni gopoh gapoh ni, lorak ni, gaduh nak gimana ni Ajila hadha, gopoh gapoh ini. Fada'ahu, maka panggillah oleh Nabi akan lelaki tadi tu, wa qala lahu wa li ghairihi, dan berkatalah Nabi lahu kepada rajul tadi tu, wa li ghairihi, dan kepada orang lain juga yang ada kat situ dengar. Nabi kata gini, idza shalla ahdukum, apabila berdoa. Shalla ni doa. Ada murid apabila nak berdoa lah. Idza arada, apabila nak berdoa oleh salah seorang daripada kamu, falyabda bi tahmidi rabbih wa thana'i alaih, hendaklah dia mula bi tahmidi rabbih, dengan memuji Tuhan dia, wa thana'i alaih, dan puji ke atasnya Allah. Tahmid dengan thana' makna sama, puji. Hendaklah dia puji Allah Ta'ala dulu. Wal yusalli ala Nabi sallam, kemudian dan dia selawat ke atas Nabi sallam. Wal thumma, kemudian yad'u bima syaa, dia berdoa bima syaa, dengan apa yang dia nak. Sahih Ibnu Khuzaimah. Jadi kalau kita nak apa-apa, Rasulullah ajar kita puji Allah dulu, lepas tu kita selawat. Jadi alhamdulillah tu puji Allah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad tu doa, selawat. Lepas tu kita doa ke apa? Nak doa gitu. Lepas tu walillahil asmaul husna fad'uhu biha, surah A'raf ayat 180. Dan bagi Allah Ta'ala tu al-asmaul husna, ada nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka berdoalah biha bil asmaul husna, dengan nama-nama Allah yang baik. Jadi dekat sini ni orang panggil wasilah, perantaraan. Jadi wasilah ni mula kita puji Allah, lepas tu kita selawat, lepas tu kita wasilah. Apa dia? Ya Hayyu Ya Qayyum ke Ya Latif ke, Allah Ta'ala ada 99 nama tu. Carilah mana-mana pun, kita wasilah, kita perantaraan. Apa maksud wasilah, apa maksud perantaraan ni? Kita guna kabel, orang panggil gitu. Kita guna orang dalam. Kalau zaman kita sekarang ni orang panggil guna orang dalam, guna kabel.
Kita nak pergi mana-mana, kalau kita kenal orang dalam, insya-Allah mudah dapat. Hak ni wasilah ni kita guna orang dalam. Orang dalam tu siapa dia? Tu nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Surah A'raf ayat 180. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ikutlah mana-mana pun dah. Lepas tu kita minta, ya Allah gini. Ni orang panggil wasilah. Bahkan inilah hak yang sebenar-benar wasilah. Kita wasilah guna orang soleh, wasilah guna amalan dan sebagainya. Sehak-hak wasilah hak ni lah guna nama Allah Subhanahu wa taala, dan sepatutnya jangan lupalah dah. Gitu. Moga kita nak minta Allah kepada Allah Taala, kita guna nama dia. An Salman qala Rasulullah SAW, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ay yaruddahuma safra. Sunan Abi Daud. Salman berkata, Rasulullah bersabda, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim. Sesungguhnya Tuhan kamu tabaraka wa ta'ala tu yang maha mulia, yang maha tinggi tu, hayyun. Apa tu? Hidup, karim, mulia. Yastahyi min abdihi, dia malu daripada hamba dia. Apa? Yastahyi min abdihi, malulah Allah daripada hamba ni. Idza rafa'a yadih, apabila mengangkat oleh hamba, oleh abdun akan kedua tangannya, yang abdun tadi tu, ilahi kepada Allah. Apa dia? Ayaruddahuma sifra, bahawa mengembalikan Allah huma, kedua yadai, kedua tangan tadi, sifra, hal keadaan kosong. Sunan Abi Daud. Jadi Allah Ta'ala tu hidup, mulia. Allah Ta'ala malu apabila hamba dia tu angkat tangan. Angkat tangan ni maksud dia doa lah. Apa? Ayaruddahuma sifra, biar bagi kawan tu gini deh, lepas tangan, turun tangan tapi kosong. Allah Ta'ala tak makbulkan doa dia. Jadi kita faham pada sini, antara adab berdoa adalah angkat tangan. Tempat-tempat dia lah. Kalau dalam semayang ada doa sebelum bagi salam tu, tak payah angkat lah. Moga situ tak ada hadis angkat tangan. Tapi hak lain-lain ni ada angkat tangan. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhan kamu tadarruan, merendah diri, wa khufyah, dan perlahan. Perlahan ni perlahan volume, perlahan suara, merintih orang panggil, suara perlahan, jangan jerit kuat-kuat gitu. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tadi tu la yuhibbul mu'tadin, tidak suka al-mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Jadi dekat sini dia bagi tahu doa tu dengan perlahan. Jangan kuat-kuat sangat. Gitu. Bagi orang tahu pula nak minta ke apa. Qalat Aisyah, ijtanib as-saj'a min ad-du'a fa inna Rasulullah wa ashabahu kanu la yaf'aluna dhalika. Musnad Ahmad. Aisyah berkata, ijtanibi saj'a, jauhilah kamu as-saj'a, buat sajak. Doa tu kita buat susunan bagi belakang dia sama-sama cantik. Sajak macam ni, kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tengok dal lah, mati dia, belakang dia semua macam tu, sama kan. Atau tu orang panggil sajak. Jadi waktu kita doa tu, kita jangan payah-payahkan diri kita nak buat bagi perkataan kita comel. Jangan macam tu. Ijtanibis sajaa. Kalau kita ni memang jenis pandai cakap, jenis cakap tubik saja comel tu tak apalah. Tapi kalau kita usaha janganlah sekali kita duk mikir nak susun ayat pula, sedangkan doa ni kita nak tawajuh pada Allah, bukan nak mikir nak susun ayat. Ijtanibis sajaa, jauhilah akan buat sajak minad doa, di doa. Sebab apa? Kerana sesungguhnya Rasulullah dan sahabat-sahabatnya Nabi tu kanu la yaf'aluna dhalika, dia orang tak buat akan demikian. Maksud dia, waktu dia orang doa tu, dia orang tak payah memayahkan diri untuk susun ayat bagi comel. Gitu. Tapi kalau jenis orang jenis cakap macam tu tak apalah. Tapi kalau untuk susahkan diri untuk buat saja, tak payah. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah, idza da'a ahdukum falyazimil mas'alah wa la yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustakrihalah. Sahihul Bukhari. Anas radhiyallahu ta'ala berkata, Rasulullah bersabda, idza da'a ahadukum, apabila berdoa oleh salah seorang daripada kamu, falyazimil mas'alah, hendaklah dia azam. Azam ni bulat tekad ataupun bersungguh-sungguh, bulat hati. Hendaklah dia bulat hati, hendaklah dia bersungguh-sungguh al-masalah, minta sungguh-sungguh, ya Allah, gitu.
Wala yaqulanna, dan jangan dia kata Allahumma ya Allah in syi'ta fa'atini. Jika kamu mahu fa'atini, kamu bagilah pada aku. Ya Allah, kalau nak bagi bagilah. Jangan macam tu. Dah. Fa innahu la mustaqrihalah, kerana sesungguhnya la mustaqrihalah, tak ada yang mustakrih, boleh memaksa lahu lillah. Tak ada orang yang boleh memaksa bagi Allah. Orang yang paksa suruh Allah Ta'ala bagi, tak ada. Jadi faham pada sini, doa tu hati kena bulat minta. Jangan dapat tak apa, tak dapat pun tak apa, jangan gitu. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Dan berdoa oleh manusia bisyar, dengan bisyar, dengan kena keburukan. Bisyar, dengan kena keburukan. Du'aahu bil khair. Du'aahu ay mithla doa. Dia ada hazah mithla. Du'aahu ay mithla, seumpama doanya insan bil khair, dengan dapat kebaikan. Wa kanal insanu ajula, dan adalah manusia tu ajula, tabiat terburu-buru, tergesa-gesa. Surah Isra ayat 11. Jadi surah Isra ayat 11 ni, kita jangan doa keburukan untuk diri. Jangan doa, jangan minta doa, jangan minta kena bala dan sebagainya. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair, dan berdoalah oleh manusia bisyar, dengan kena bala. Du'aahu ay mithla, sama seperti doa dia minta kebaikan. Wa kanal insanu ajula, adalah manusia tu ajula, bertabiat terburu-buru. Contoh kan macam apa, bawa-bawa kereta, lepas tu kereta dia rosak, lepas tu dia marah, lepas tu dia sumpah kereta dia. Tak ada kereta pun tak apa, katalah macam mana pun dah. Tak ada kereta tu doa keburukan tu. Daripada dah ada, Allah Ta'ala bagi, apa minta bagi Allah Ta'ala tarik balik nikmat kereta tu. Tu orang panggil wa kanal insanu ajula. Sifat manusia ni dia ajala, dia gopoh-gapoh. Jangan doa minta keburukan. Gitu. Sekala waktu kena bala tu kan, ia tak ada mikir, ia kecek lepas gitu. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Surah Taubah ayat 113. Manafi, tidak patut bagi Nabi SAW dan bagi orang yang beriman, tak patut antastaghfiru lil musyrikin, bahawa meminta ampun mereka kepada orang-orang musyrik. Walau kanu uli qurba, walau ni law ghayah, walau kanu musyrikin, walaupun adalah orang-orang musyrik tadi tu uli qurba, kerabat, takluk kepada antastaghfiru, tak boleh minta ampun tu min ba'di ma tabayyana lahum, selepas daripada nyata bagi mereka, annahum tu fa'il kepada tabayyana, oleh bahwasanya al musyrikin tadi tu ashabul jahim, penghuni neraka. Jadi hadis ni dia bagi tahu Nabi dan orang-orang beriman tak boleh doa minta ampun. Ya Allah, ampunilah saudara ni. Saudara hak mana? Hak syirik pada Allah Ta'ala. Walaupun hak yang dia minta ampun tu adik-beradik, kerabat sekalipun. Bila tak boleh tu? Selepas nyata dia orang ni penghuni neraka jahanam. Selepasnya dia orang ni mati dalam keadaan tidak beriman dengan Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Difaham pada sini, tak boleh doa minta satu benda yang syariat larang. Antara adat doa, kita tak boleh doa minta satu benda yang syariat larang. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah Ta'ala tak ampun dosa orang yang mensyirik dengan dia. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Hak lain-lain tu Allah Ta'ala boleh ampun gi, tapi dosa yang orang mensyirikkan dengan dia Allah Ta'ala tak ampun. Orang kafir tu Allah Ta'ala tak ampun dosa dia. Jadi tiba-tiba kita pergi doa pula, ya Allah ampunilah dosa orang kafir tu. Bila mana dia dah matilah. Kalau sebelum mati tu boleh jadi dia bertaubat masuk Islam tu, suku kira pula ni dah mati, Allah Ta'ala tak ampun, lepas tu dia mau pergi minta ampun. Dekat situ orang panggil jangan doa dengan satu benda yang syariat larang. An Umar ibn al-Khattab qal inna du'a mawqufun baina as-sama'i wal ard la yas'adu minhu syai' hatta tusalli ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Jami' at-Tirmidzi. Umar ibn al-Khattab berkata, inna du'a mawquf, sesungguhnya doa ni mawquf, terhenti bainas sama'i wal ard, di antara langit
dan bumi. Kita doa ni dia gantung kat tengah-tengah ni antara langit dengan bumi. La yas'adu minhu syai', tidak naiklah minhu daripada doa tadi syai' oleh sesuatu pun, hatta sehinggalah tusalli ala nabika, diselawat di atas nabi kamu Muhammad SAW. Jadi Umar Al-Khattab dia kata, doa ni, kita doa ni yang tergantung lagi dekat tengah-tengah langit dengan bumi sampai selawat kepada Nabi Muhammad SAW dulu. Jadi faham pada sini, akhir doa tadi tu, lepas kita dah habis minta, kita kena selawat sekali lagi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Selawat sekali lagi. Apa itu tak apalah, sebab selawat sekali lagi tu menyebabkan doa tu naik. Kalau tak selawat, Sayyidina Umar kata duduk gantung, mauquf bainas sama'i wal ard, terhenti di antara langit dan bumi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala salam man sarrahu ay yastajib Allah lahu 'inda as-sada'id wal karbi falyukthirid du'a fi ar-raha, Jami' Tirmizi. Abu Hurairah radhiyallahu taala berkata, Rasulullah bersabda, man sarrahu, sesiapa yang menggembira akan man tadi itu fa'il kepada sarra, oleh bahawa saya mengkabulkan Allah bagi man tadi itu inda syada'id, pada ketika bencana, wal karbi dan kesusahan, falyukthirid du'a fir raha, maka hendaklah dia memperbanyakkan doa fir raha, pada ketika senang, pada ketika lapang. Jami' Tirmizi. Jadi hadis ni Abu Hurairah berkata, Rasulullah sabda, siapa yang nak menseronokkan dia, apa dia? Allah Ta'ala makbulkan doa dia waktu dia duk payah, hendaklah dia banyak doa waktu dia duk senang. Jadi kita faham pada sini, kita kena banyak doa. Bukan kata waktu kita kesusahan baru nak cari Allah Ta'ala doa, tak. Kena banyak berdoa. Di dekat sini antara adab doa ni, doa tu, sebelum doa tu ataupun waktu doa tu, kita hadap ke kiblat. Wa inna sayyidal majalis qubalatul qiblah, ketua bagi satu majlis tu adalah hadap kiblat. Lepas tu kita puji dan selawat kepada Allah dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW dulu. Ada falyabda bitahmidi rabbih wa thana'i alaihi wal yusalli ala nabi sallam summa yad'u bima syaa, hendaklah mula dengan puji Allah dan selawat ke Nabi, lepas tu doalah apa nak. Lepas tu adab lagi, kita guna wasilah, kita guna perantaraan, dan sebaik-baik perantaraan adalah yang Quran bagi tahu, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Antara dia lah kita doa guna siapa? Guna nama Allah. Nama Allah banyak, 99 nama tu. Carilah ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, ya latif, apa semua tu. Lepas tu kita doalah, minta dengan wasilah, dengan perantaraan, dengan berkat hak nama Allah tadi, supaya Allah Ta'ala makbulkan. Lepas tu doa ni angkat tangan. Idza rafa'a yadayhi ilahi ay yaruddahuma sifra, yastahi. Allah Ta'ala malu kalau seorang hamba ni dia angkat tangan, Allah Ta'ala nak bagi tangan dia tu dalam, mengembalikan tangan dia tu dalam keadaan kosong. Lepas tu doa ni kena perlahan, volume, kena merintih, tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhan kamu ni tadarru'an wa khufyah, merendah diri dan perlahan-perlahan gitu. Kalau kuat-kuat sakit, orang sebelah tahu kita nak apa dah. Jadi perlahan kita bermunajat dengan Allah. Lepas tu doa ni jangan payah-payah nak susun ayat. Ijtanibis saj'a minad du'a, jauhilah bersajak waktu berdoa tadi tu. Jangan payah-payah untuk mensusun ayat. Lepas tu doa ni hati kena bulat. Falyazimil mas'alah. Dah. Bulat hati. Wala yaqulan Allahumma in syi'ta fa'atini. Jangan kata ya Allah kalau kamu nak bagi. Doa ni kena hati bulat. Jangan kalau nak bagi, tak bagi, tak apa gitu. Lepas tu jangan doa bala kepada diri. Wa yad'ul insa bi syarr du'aahu bil khair mithla du'aahu bil khair mithla du'aihi bil khair. Manusia ni, seseorang ni dia doa keburukan kepada dia kena keburukan sama seperti dia doa minta kebaikan. Wa kanal insanu ajula. Manusia ni bertabiat gopoh-gapoh. Tak boleh doa minta bala kepada diri. Lepas tu jangan doa satu benda yang syariat larang. Maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tak patut bagi nabi dan orang beriman ni doa minta ampun bagi orang musyrik. Lepas tu habis doa tu kena selawat. Dah. Ad-du'a mauqufun bainas sama'i wal ard.
Doa ni terhenti di antara langit dan bumi. Sayyidina Umar kata macam tu. Dia tak naik hatta tusalli ala nabika, sampai selawat ke atas Nabi dulu, dan kena banyak doa. Man sarahu ayyastajiba lahu inda syada'id wal kar falyuksirid du'a fir raha. Siapa yang nak menseronokkan dia, Allah Taala nak memakbulkan doa dia waktu dia duk payah, hendaklah dia banyak doa waktu dia duk senang. Jadi antara adab doa ni, hadap kiblat, lepas tu puji Allah, selawat, lepas tu guna wasilah, guna asmaul husna dan sebagainya. Lepas tu angkat tangan. Lepas tu doa tu perlahan-perlahan, volume tu merintih minta kepada Allah. Lepas tu tak payah buat payah-payah susun kalimah bersajak dekat doa tu. Dan hati tu kena bulat, tekat minta pada Allah Ta'ala. Dan jangan doa minta kena bala, jangan doa minta yang syariat larang. Dah habis doa tu, selawat dulu. Dan kena banyak doa pada ketika waktu-waktu senang ni juga. Gitu. Nampak sini? Dah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Surah Ghafir ayat 60. Dan telah berfirman oleh Tuhan kamu, ud'uni astajib lakum. Kamu doalah kepada aku, astajib lakum. Nescaya aku akan kabulkan bagi kamu. Surah Ghafir ayat 60. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu la yukhliful mi'ad, tidak menyalahi akan janji. Surah Ali Imran ayat 9. Ada dua-dua nas ni, surah Ghafir ayat 60 dengan surah Ali Imran ayat 9. Ud'uni astajib lakum. Kamu doa pada aku akan makbulkan. Allah la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tu dia sesekali tak akan menyalahi janji. Jadi kita faham daripada dua nas ni, asal kita doa minta pada Allah Ta'ala je, Allah Ta'ala akan makbul. Tu macam tu. Tu kefahaman pertama. Dia mau minta ke apa pun, Allah Ta'ala akan makbul. Sebab Allah Ta'ala sendiri kata dia tu istajib lakum, akan memakbulkan. Dan Allah Ta'ala ni la yukhliful mi'ad, dia tak menyalahi janji. Cuma dia datang juga nas-nas lain bagi tahu ada juga beberapa keadaan yang menyebabkan doa tu tak dimakbul. Bukan sebab daripada Allah, sebab daripada hamba tu sendiri. An Abi Hurairah qala Rasulullah ayyuhan nas innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyib. Hadis riwayat Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha tayyib, sesungguhnya Allah Ta'ala tu baik, la yaqbalu illa tayyib, tidak menerimalah oleh Allah illa tayyib, kecuali yang baik. Allah Ta'ala tu baik, dan Allah Ta'ala tak ambil apa kecuali hak baik. Kalau kita nak sedekah, nak zakat dan nak ada sebagai-sebagai dia tu, hak kena baik-baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah tu amaral mu'minin, perintah oleh Allah al-mu'minin, akan orang-orang beriman, bima amara bihil mursalin, dengan apa amara yang perintah oleh Allah, bihi ma tadi tu al-mursalin, akan rasul-rasul. Allah Ta'ala suruh orang-orang beriman ni sama dengan apa yang Allah Ta'ala suruh nabi-nabi, rasul-rasul dulu tu. Faqala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhar rasulu kulu, ya ayyuhar rasulu kulu minat tayyibati wa'amalu salihah, inni bima ta'maluna alim. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul-rasul, jamak tu dah, wahai rasul-rasul, kulu, makanlah, minat tayyibat, daripada yang baik-baik, wa'amalu salihah, dan buatlah salihah, amalan soleh. Inni bima ta'maluna alim. Ini sesungguhnya saya ni bima ta'malun, dengan apa yang kamu semua buat, alim, maha mengetahui. Surah Mu'minun ayat 51. Wa qala, dan berkata lagi Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah, min tayyibat, daripada yang baik-baik, ma razaqnakum, bayang kepada tayyibat, iaitu barang razaqnakum, yang kami bagi rezeki akan kamu. Surah Baqarah ayat 172. Jadi dekat rasul-rasul pun Allah kata kulu minat tayyibat, so makan baik-baik. Dekat orang beriman pun Allah Ta'ala kata kulu min tayyibat, so makan baik-baik. Maka hak baik-baik lah, bukan haram, bukan harta haram dan sebagainya.
Surah Baqarah ayat 172. Thumma, kemudian zakara rajula yutilus safara ash'atha aghbara. Kemudian cerita ataupun sebutlah oleh Nabi apa? Ar-rajula, akan seorang lelaki. Seorang lelaki ni yutilus safar, panjang musafir, panjang akan musafir. Ash'atha, kusut masai rambut dia. Ash'atha ni kusut rambut. Wa aghbara, aghbara ni debu, baju pakaian berdebu, tubuh berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama, madda yamuddu ni memanjang, holo, angkat, hulu kedua tangan dia ila sama, ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Lepas tu Nabi cerita, ada seorang lelaki ni, dia ni musafir jauh ni. Sedangkan waktu musafir ni, waktu yang Allah Ta'ala mustajab doa antara dia. Lepas tu rambut kusut masai, baju debu kotor ni. Lepas tu angkat tangan tinggi, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Lepas tu Nabi kata, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram. Sedangkan waw haliyah, sedangkan mat'am, makanan dia tu tadi haram. Hu laki tadi tu. Wa mashrabuhu, minuman lelaki tadi tu haram. Wa malbasuhu, pakaian lelaki tadi tu haram. Wa ghudhiya bil haram, diberi gizi, diberi makan bil haram, dengan haram. Badan dia ni besar sebab benda haram. Fa anna yustajabu lidzalika, maka bagaimanakah yustajab, akan dimakbulkan lidzalika, bagi demikian tadi itu. Sahih Muslim. Jadi sepatut dia lelaki ni memang Allah Ta'ala makbul doa dia lah. Moga dia ni dalam kesusahan sangat-sangat ni, tapi kok moga makanan, minuman, pakaian besar daripada benda yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, maka bagaimanakah nak dimakbulkan bagi dia. Jadi kita faham, asal kita doa, kita minta apa, Allah Ta'ala akan makbul. Asal dia gitu. Ud'uni astajib lakum. Allah, innallah la yukhliful mi'ad. Tapi ada juga setengah keadaan yang menyebabkan tak makbul. Keadaan tu bukan daripada Allah, tapi daripada hamba. Apa dia? Dia makan, pakai, minum daripada benda-benda yang haram. Jadi tubuh badan dia tu haram, besar dengan benda haram. Jadi Allah Ta'ala tak makbul doa dia, walaupun dia dalam keadaan susah sekalipun. An Aisyah qalat, sami'tu Rasulullah yaqul, muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar qabla an tad'u fala yustajaba lakum. Sunan Ibnu Majah. Aisyah berkata, aku dengar Rasulullah bersabda, muru bil ma'ruf, suruhlah dengan buat baik, wanhau 'anil munkar, laranglah daripada buat mungkar. Suruh buat baik, larang buat mungkar tu qabla, sebelum an tad'u, kamu berdoa, fala yustajaba lakum, maka tidak dimustajabkan bagi kamu. Di kita faham pada sini, kalau tak buat ambil ma'ruf nahi anil munkar, kalau tak suruh buat baik, tak cegah buat jahat, itu menyebabkan doa tak dimakbulkan juga. Dia asal dia kita minta memang Allah Ta'ala bagi, tapi antara penyebab yang doa tak dimakbul, tinggal buat dakwah, menyebabkan doa tak dimakbulkan juga. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil. Qila ya Rasulullah ma isti'jal? Qala yaqul qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajibu li fayastahsiru inda dhalika wa yad'ud du'a. Sahih Muslim. Hadis Abu Hurairah daripada Nabi SAW berkata, la yazal, senantiasalah, yustajabu lil abdi, senantiasalah dimakbulkan, dimustajabkan doa bagi seorang hamba tu, malam, selama mana dia tidak berdoa bi ismin, dengan dosa, au qati'ati rahimin, ataupun dengan putus silaturahim. Hak pertama malam, yang kedua pula selama mana tidak yasta'jil, dia bersegera. Jadi Allah Ta'ala akan makbulkan doa pada seseorang tu, kecuali kalau dia doa jenis dosa ni, ataupun dia doa jenis putus silaturahim ni, ataupun dia doa dia ni jenis bersegera, jenis lorak, gaduh, gapo-gapo. Kila, dikatakan, ya Rasulullah masti'jal, wahai Rasulullah, ma isti'jal, apakah isti'jal tadi tu, gaduh-gaduh tu, cepat-cepat tu? Qala, menjawab Nabi, yaqulu, berkata abdun,
qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibu li. Qad da'autu, sesungguhnya aku telah berdoa. Wa qad da'autu, sesungguhnya aku telah berdoa. Falam ara, maka tidak aku lihat yastajibu li, memakbul oleh Allah li, bagi aku. Fayastahsiru, maka dia penat, maka penatlah oleh abdun tadi itu, inda zalika, kepada waktu demikian, wa yada'ud du'a, dan meninggallah oleh abdun ad-du'a, akan doa. Jadi antara penyebab yang menyebabkan doa tu tak dimakbul adalah dia doa jenis dosa. Ya Allah, bagilah arak aku nak minum, contohlah kan. Memang tak lah, moga arak tu dosa. Ataupun ya Allah, bagilah suami isteri tu bercerai ke, putus silaturahim. Ataupun dia ni jenis gaduh. Apa dia? Aku dah doa dah, doa banyak kali dah, Allah Ta'ala tak makbul juga. Malah aku nak doa, Allah Ta'ala tak makbul. Jadi doa ni kena doa je daripada hati. An Abi Hurairah qala Rasulullah ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafil lahin. Jami' Tirmizi. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ud'u Allah, kamu berdoalah kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, sedangkan kamu ni muqinun, meyakini bil ijabah, dengan dimakbulkan. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha la yastajibu du'a, sesungguhnya Allah tu la yastajibu du'a, tidak memakbulkan akan doa, min qalbin ghafil lahin, daripada hati yang lalai, lahin, dan lupa. Jami' Tirmizi. Jadi doa ni kena yakin. Doa ni tak boleh dalam hati lalai, tak boleh dalam keadaan lupa. Innallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafil lahin. Jami' Tirmizi. Allah Ta'ala tak memakbulkan doa daripada hati yang lalai dan lupa. Jadi doa ni Allah Ta'ala akan makbul. Tapi antara yang tak dimakbul, doa dalam keadaan lalai, tak tahu gapo gitu. Tak ada sungguh-sungguh dalam hati tu, Allah Ta'ala tak makbul. Jadi kita faham pada sini, asal dia kita doa minta apa pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan makbulkan. Dan Allah Ta'ala tak akan menyalahi janji. Allah Ta'ala mesti akan memakbulkan. Itu sifat Allah Ta'ala. Tapi ada beberapa tempat yang mana menyebabkan Allah Ta'ala tak makbul. Dan tak makbul tu daripada sebab hamba tu sendiri. Antara dia, sebab dia ni makan ataupun pakai ataupun minum daripada benda yang haram, ataupun dia tinggal buat dakwah, ambil ma'ruf nahi anil munkar, ataupun dia ni doa minta perkara dosa, minta putus silaturahim, ataupun dia ni tergesa-gesa dalam berdoa. Dah doa banyak kali dah, Allah Ta'ala tak makbulkan. Tu. Dan dia lagi, dia ni lalai, lupa, lalai dalam berdoa tu, antara sebab yang menyebabkan Allah Ta'ala tak makbul. Nampak sini? Ada sikit lagi dah. Wallahu alam.